Abang Izzendi terpaksa ditidurkan di ICU. Siapa dengan Abang Lui Izzendi ni? Setahu aku dulu, aku pernah cover kes Abang Long. Time tu Abang Long ada masalah buah pinggang. Video ni 4 tahun lepas, 2022. Lama jugalah. Untuk 2 hari lepas, Abang Long ditidurkan di ICU. Allahu, semoga dipermudahkan. Tapi bila baca detail kan, aku dah tahu juga pasal apa ditidurkan. Apa kaitan pula buah pinggang 4 tahun lepas dengan ditidurkan sekarang? Cuma minggu lalu akibat demam dan batuk berpanjangan. Dia satu benda aku fikir. Kalau hang demam tinggi pula tu, lepas tu batuk berpanjangan, tengok x-ray macam mana? Kalau ada putih-putih macam ni, minta sampel kahak, aku ada bakteria jangkitan kuman dalam paru-paru. Ingatlah, yang ni bukan diagnosis, cuma aku nak bagi apa faham sahaja. Kita nak tahu apa yang berlaku dekat Abang Long Izzendi kita ni. Semoga Allah memudahkan usaha abang. Dan bila kita baca lagi detail, Dr. Shah ada jangkitan pada stand dekat saluran hempedu. Bila masa Abang Long masuk stand dekat hempedu? Mungkin tak masuk berita aku tak tahulah. Tak apa yang tak faham stand hempedu tu apa? Dia sama macam stand jantung ke? Stand jantung macam biasalah kan, doktor letak dekat salur darah yang tersumbat dekat kawasan salur darah jantung. Ini saiz stand jantung. Lalu ya. Tapi kalau stand hempedu, panjang sikit, dia besar sikit. Kenapa lebih besar? Kenapa lebih panjang? Sebab dekat mana hempedu kita? Yes, nampak hijau ni? Hijau ni adalah hempedu. Yang ni liver kita ataupun hati. Lepas tu yang macam berakak ni adalah tract ataupun bile ataupun hempedu punya saluran lah. Stand mungkin doktor akan letak dekat kawasan sini. Kenapa kena ada stand pula? Stand kan meluahkan something. Maksudnya ada tersumbat lah kawasan sini. Kalau tersumbat dekat sini, apa jadi? Aku nak tanya, apa fungsi hati? Apa fungsi hempedu? Fungsi hati kita ni Allah Ta'ala jadikan adalah untuk hasilkan hempedu. Rupa hempedu ni kuning-kuning ni lah. Ini rupa bawah mikroskop. Apa fungsi hempedu? Dan pasal apa hati kena hasilkan hempedu? Tanpa hempedu, badan kita tak boleh mencerna nasi lemak. Vitamin larut lemak. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Itulah fungsi hempedu Allah Ta'ala jadikan. Mencerna yang berlemak, mencerna benda yang larut lemak. So, secara normalnya, hempedu dihasilkan oleh hati dan akan disimpan dalam kantung hempedu ataupun gallbladder. Kenapa doktor akan pasang stand? Sebab kalau ada benda yang tersumbat dekat kawasan sini, maksudnya hempedu dihasilkan oleh hati tak dapat disimpan dalam kantung hempedu. So, hempedu ni sifat dia apa? Yes, dia akan menghakis. Hang try bayangkan kalau tersumbat. Maksudnya hempedu tu akan bertakung kawasan sini dan akan jahanamkan hati korang. Sebab itulah kalau dia ada masalah dengan hempedu, contohlah batu dalam hempedu ke, okey, hempedu jadi kecut ke, maksudnya dia akan ada masalah hati sekali. Bila ada masalah hati, bukan masalah hati gelap, tapi mata jadi kuning, perut jadi buncit, asyik nak muntah. Dan kenapa bahaya ada jangkitan pada stand dekat saluran hempedu? Takut yang ni lah, nanah pada hempedu. Nanah dekat sini. Fikir logik lah, bila nanah dekat kantung hempedu, maksudnya nanah tu ada kuman. Kuman boleh naik sampai ke hati. Sebab kantung hempedu dekat dengan hati guna saluran yang sama. Penyakit apa kita panggil? Ascending cholangitis kot tak salah aku. Betul lah. So benda ni bahaya juga sebab bila hati hang ada kuman boleh masuk dalam darah menyebabkan sepsis. Aku takut Abang Long demam, batuk berpanjangan. Maksudnya kuman dalam paru-paru tu datang daripada kita pada stand. Sebab tu doktor tidurkan. Kalau tak tidurkan, bahaya pada paru-paru Abang Long. Tidurkan tu maksudnya doktor akan bagi bantuan pernafasan. Intubate lah. Yang hang tak sedap. Faham tak? Doakan semoga Abang Long kembali sihat dan semoga Allah beri kekuatan bagi keluarga Abang Long. Amin ya rabbal alamin.